Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita di Unggas Farm Kraton Channel. Okey, tuan-tuan, hari ni saya nak buat satu bekas untuk minuman ayam lah. Okey, saya akan gunakan tong cat ya, tong cat. Jadi kita akan tebuk tepi-tepi ni dan kita akan masukkan mangkuk kecil ni lah untuk ayam minum. Senang tuan-tuan. Kalau kita ada urusan ke, terpaksa tinggal reban ayam 2-3 hari, kita boleh isi air banyak-banyak. Okey. Maknanya 3 hari tak ada masalah. Air tak akan habis lah. Okey. Jadi kita tebuk gunakan cordless drill. Cuba tengok ada tak bateri. Okey. Saya di kampung ni tuan-tuan. Biasalah kalau hujung minggu macam ni, kalau tak ada apa-apa hal, saya akan balik kampung lah untuk ziarah mak saya dan membantu dia keperluan dia lah. Macam ni untuk buat tempat minum ayam dia. Jadi saya tolonglah buatkan. Okey. Kita pakai penembuk ayam macam ni ya tuan-tuan ya. Saya tak tahu sangat apa nama dia ni. Tapi ni lah contoh. Bismillah. Bateri habis pula. Try habis satu lagi. Okey, tebuk kat sini. Tebuk ni kena hati-hati ya tuan-tuan, supaya dia tak apa orang kata, punya saiz biar ngangam sama besar dengan apa kepala tempat minum ni lah ni. Dia punya kepala pipe dia ni. Supaya tak terlalu besar. Kalau besar nanti dia akan bocor lah kat tepi ni. Jadi kita kena agak-agak lah tengok saiz sampai mana yang sesuai. Okey. Tengok, kita masukkan dulu. Oh, sikit lagi. Ya, dia betul ngam-ngam. Okey. Kalau boleh, dan dia ada ruang langsung. Dia ada betul-betul fit. Kita keluarkan getah. Dia ada getah tuan ya. Keluarkan getah dulu. Kita cuba masukkan. Okey. Biar ketat sikit tak apa tuan-tuan. Supaya kita senang. Orang kata apa? Senang nak masukkan. Lepas tu dia tak bocor lah. Nampak? Kita pusingkan je macam ni. Dia agak ketat sikit pun tak apa. Tak ada masalah. Lagi. Dia ada rapat. Okey. Itu ya. Okey, dah rapat. Okey. Tolak lagi. Dia betul rapat. Lepas
Lepas tu masukkan getah dia sebelah dalam ni. Masukkan getah. Dan kita kuncikan dia. Gunakan dia punya ni lah. Kunci dia ni. Ni. Kita kunci belah dalam. Okey, jadi kedudukan dia macam ni lah. Bila air turun, dia akan turun macam ni. Bila air minum, dia akan terangkat dan air akan keluar, dia akan turun balik. Macam ni lah dalam dia. Lebih kurang macam ni lah. Okey. Saya nak tebuk dulu keliling. Nanti dah siap nanti, saya tunjuk kat tuan ya. Okey. Kita jumpa lagi video selepas ini. Okey. Okey, tuan-tuan, dah siap ya. Macam ni lah keadaan dia. Satu tong ni dia ada 8 mangkuk kecil. Jadinya nampak macam okey, tak ada yang bocor. Harap-harap boleh pakailah. Oh, ni ada sikit bocor ni. Oh, ni tak rapat. Ni tak rapat. Okey. Okey. Rasa macam okey. Tak ada yang bocor. Cuma kalau ada bocor sikit ni mungkin kita akan isi sedikit tape putih lah, white tape tu, yang pipe punya tu. Sebab dia ada yang agak longgar sikit dia punya kepala pipe dia ni. Ada yang longgar sikit, nanti kita akan isi white tape lah. Macam ni lah keadaannya tuan-tuan ya. Satu tong cat ni boleh letak 8 pieces mangkuk kecil. Okey. Kita jumpa di rebah ayam lagi. Okey. Okey, tuan-tuan. Macam ni lah keadaan dia ya. Jadi kita letak macam ni. Kalau air habis senang, kita cuma tuang je. Kalau macam ni cepat habis tuan-tuan. Kadang-kadang tumpah, kadang jatuh. Jadi yang ni kita hanya untuk buat standby je lah, untuk backup. Macam lah keadaan dia. Jadi kalau kita nak berjalan mana-mana ke, isi air penuh-penuh, kita tak risaulah air habis. Kalau nak lagi baik, tambah lagi pakai yang ni lah, yang biasa ni lah. Saya panggil ni buyung. Tempat tuan-tuan tak tahulah panggil apa. Okey. Sekian saja video hari ni. Kita berjumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Terbaik.